Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liana dari wartawan TUPSS Tekan Khmer Channel SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak. Pada hari ini saya akan membawakan liputan khas pertandingan debat bahasa Melayu peringkat negeri tahun 2026. Pertandingan ini berlangsung selama 3 hari iaitu 23 hingga 25 Jun tahun 2026. Rakaman ini memfokuskan kepada perjalanan pasca sekolah pada hari pertama pertandingan. Mari kita saksikan bersama-sama. Apakah pendapat cikgu tentang program pada hari ini? Terima kasih atas persoalan yang diajukan. Dan pertandingan debat generasi madani merupakan pertandingan debat untuk sekolah menengah di negeri Pahang berlangsung selama 3 hari di Bumi Jerantuk ini. Dan untuk makluman semua, sebenarnya debat ini merupakan suatu bentuk pertandingan yang cukup mencabar minda kerana ia memerlukan ketangkasan berhujah dan juga untuk membidas hujah-hujah pihak lawan. Dan sebenarnya yang lebih mencabar lagi, yang lebih menariknya, untuk edisi kali ini sebenarnya adanya usul spontan yang mana setiap pasukan tidak diberikan langsung apakah usul yang bakal dipertandingkan untuk pusingan kedua sehinggalah ke peringkat akhir. Hanya usul pertama sahaja yang diberikan, dan bayangkan 1 jam sebelum diberikan usul dan peranan ketika itulah para pembahas perlu bersedia, para pembahas perlu berbincang dan pada akhirnya untuk menyediakan hujah untuk menentang pihak lawan di gelanggang perdebatan. Dan pada hemat saya, pertandingan pada hari ini menunjukkan kualiti yang cukup baiklah bila mana anak-anak Pahang, anak-anak Bumi Tok Gajah ini mampu melontarkan idea dengan begitu baik, mampu berhujah dengan begitu cemerlang, mampu menangkis bidasan-bidasan pihak lawan, dan pada akhirnya bukanlah piala yang kita mahu dulang semata-mata, tetapi menjadi murid seni orator, seni debat yang perlu kita belajar sepanjang hayat kehidupan kita. Terima kasih. Apakah harapan cikgu terhadap pasukan sekolah cikgu? Okey, harapan saya untuk pasukan sekolah saya, untuk pelajar-pelajar saya khususnya, kerana mereka telah berlatih dengan gigih siang dan malam untuk menghadapi pertandingan pada hari ini. Saya yakin mereka juga telah bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang akan berlaku selepas ini, dan apa yang mereka nak tuju sebenarnya, mereka berkata pada saya adalah trik tu Sabah. Yang tu yang pertama lah dia cakap kat saya, sebab peringkat kebangsaan di Sabah lah. Tapi yang tu sebagai dia punya pembakar semangat dia untuk dia terus berjuang dalam perdebatan pada hari ini. Okey, terima kasih. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh saudara dalam pertandingan debat? Okey, cabaran yang saya hadapi adalah ini kali pertama saya menyertai acara perdebatan. Jadi saya pun ada latihan. Saya rasa agak susah adalah kami nak lawan, nak bidas, sebab kadang-kadang bila saya nak bidas dengan suara saya, tiba-tiba suara saya tersepit, memalukan dewan. Lepas tu kami nak mencari fakta dan segalanya. Apakah persediaan pasukan saudara sebelum pertandingan hari ini? Okey, bagi persediaan kami untuk memasuki pertandingan debat kita pada hari ini, dalam masa 1 bulan tu kami hanya dapat usul satu je, iaitu kenderaan elektrik Harapan Baru Krisis Tenaga. Tapi bagi persediaan lain, usul kita tak dapat. Jadi kami ambil ramalan-ramalan usul yang telah digunakan, lepas tu kita orang buka balik, lepas tu kita orang cuba olahkan sendiri perkara tersebut untuk kita carikan bahan untuk kita berdebat sebentar lagi. Apakah perasaan saudari apabila dipilih untuk mewakili sekolah ke peringkat negeri? Terima kasih. Sebenarnya kami sangatlah bangga kerana dapat mewakili sekolah kami sampai ke tahap ni. Kami rasa dialu-alukan sangat-sangat sebab kat sini semua orangnya sangat beramah mesra, infrastruktur pun baik, fasiliti dan makanan pun alhamdulillah sedap. Kami bersyukur sebab kami dapat sampai ke sini
2 jam perjalanan daripada Raub ke Jerantut. Terima kasih sebab sedia temu duga kami. Sekian liputan dari UPSS Tekan Himachane SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak bagi hari pertama pertandingan Debat Bahasa Melayu Peringkat Negeri tahun 2026. Tahniah dan syabas diucapkan kepada seluruh pasukan debat serta guru pemimpin atas komitmen yang diberikan. Terima kasih.